Pernah tak korang tengah tidur pukul 2, 3 pagi, tiba-tiba aduh sakit kaki, kram. Hai, kembali bersama saya di 30 hari tips kesihatan. Badan sihat, badan kuat, ringan. Itu bermaksud badan kita mungkin kurang magnesium. So magnesium ni adalah salah satu mineral yang sangat penting dalam badan kita yang mengawal pelbagai proses di dalam badan kita, terutama yang berkaitan dengan otot. So orang yang kurang magnesium ni menyebabkan dia ada masalah-masalah seperti kaki cramps, badan letih dan lesu. So bertanda magnesium kita kurang dan kita kena top up dengan suplemen. Kita kena sedar makanan kita ni tak sesihat mana, jadi banyak nutrien yang kita tak dapat. So macam mana kita nak tampung kekurangan nutrien ni adalah dengan ambil suplemen. So magnesium yang paling bagus yang saya cadangkan adalah magnesium glycinate, kerana dia boleh bantu kita untuk tidur juga. Setiap kali lepas kita tarawih, kita ambil 1 biji ataupun 2 biji ikut dos magnesium glycinate ataupun glycinate, dan amalkan secara berterusan supaya kita ada satu habit yang baru. Badan kita pun lebih sihat, tidur kita lebih nyenyak, jadi bila kita bangun kita akan rasa lebih segar. Right?